Kereta mana yang nampak macam menyelam, menonjol? Design kereta mana? A-Class. A-Class lah sekarang A-Class ni. W177. Dia lagi minat sebenarnya CLA. Oh, CLA. CLA 45 lagi cantik. Oh, lagi cantik Tapi- lah. Antara dua tu lah. Tapi bergantung kepada mata masing-masing. Mata yang memandang Mata- lah. mata- Dia ada lah. yang A-Class. A-Class kalau ikutkan A-Class ni hatchback. Tapi model baru ni dia ada A-Class tapi sedan. Oh, itu lawa. Oh. Rasanya aku tu lawa. Tapi sempit. Oh, tempat dia sempit lah. Oh. Dah try masuk kan. Tapi satu lagi satu bila bawa agak bumper. Dia forward. So rasa A-Class rasa banyak orang kena. Memang banyak komplain lah. Maksudnya dia kalau kat bonggol ke apa dia akan Ya, betul. terkena lah. Macam auto band banyak buat masa tu kan. Oh, So banyak kat customer komplain. Apa option yang ada lah. Sebab lah dia dah beli kereta. betul? Lalu bumper sagat, lagu bumper sagat. So ada kat lah. So kalau benda tu kalau nak tahu kena datang workshop lah. Oh, syok lah. Ataupun contact lah Transported tak Auto boleh, Band. tak boleh share dalam ni Ada rahsia dia. Rahsia. So dia ada something kena keluarkan ke? Tapi dia senang cerita untuk A-Class tu lah. Walaupun dia lawa tapi tu antara isu dia lah. Dia sagat. Standard ni. Kereta standard kapan? Standard tak ada usik apa. Bumper sagat. Naik bumper sagat depan. Kalau turun tengah-tengah sagat lagi. Sebab dia bawa dekat Malaysia. Malaysia. Kalau dia bawa kat luar negara ke mungkin tak ada isu tu. Tak ada isu